Kesilapan yang saya buat sehingga menyebabkan bacaan kuning pada baby baru lahir ini meningkat adalah dengan memberikan puting susu yang salah kepada baby untuk susu formula. Disebabkan breastfeed saya belum boleh lakukan dengan baik sebab saya tak ada susu. Dan yang kedua, kuning ini sebenarnya dia akan kurang dengan susu tu diberi dengan banyak dan baiklah mengikut sukatan yang disyorkan, dan baby membuang air besar dan juga kecil. Untuk mengurangkan kuning, benda ni sangat penting. Kedua-dua elemen susu dan juga pembuangan air ni sangat penting untuk mengurangkan kuning kepada baby. Untuk cerita yang lebih panjang, silakanlah ke video panjang saya atau ke channel lagi satu. Terima kasih.